Kisah ini tentang Arsyad, seorang rekrut komando gerak khas yang sedang jalani latihan di hutan Pahang tahun 1990-an. Misi mereka libatkan 30 orang dalam satu platoon. Masa tengah trekking dalam hutan tebal, Arsyad terhidu bau masakan sedap. Bau gulai daging kambing dan ikan panggang menusuk hidung. Dia tanya kawan-kawan, Eddie Kape dan Samsul, tapi dorang tak bawa apa-apa. Bila lapor kat Lieutenant, dia kena marah sebab berimajinasi. Rupa-rupanya, tu petanda awan gangguan. Orang tutur kata, kalau bau wangi atau bau lauk dalam hutan, jangan tegur. Malam tu, masa rehat di kem, Arsyad, Samsul dan Eddie lepak bertiga masak ransum. Tiba-tiba, seekor ular tedung selah hitam sepanjang 15 kaki berdiri tegak depan mereka. Besar betis orang dewasa. Lebih setengah jam mereka kaku tak bergerak. Ular tu mula membelit kaki Samsul. Arsyad cuba nak bunuh ular tu pakai pisau Rambo. Tapi ular tu pusing dan kembangkan kepala betul-betul depan muka Arsyad. Jarak cuma 2 inci. Arsyad dah mengucap panjang. Bang! Satu das tembakan dilepaskan oleh Sarjan Ali selamatkan nyawa mereka. Darah ular memercik ke muka Arsyad. Nyaris maut. Malam terakhir latihan, Arsyad dan Samsul berkawal berdua. Tengah sembang pasal musuh, tiba-tiba muncul satu jasad berkafan, pocong, berdiri depan mereka. Arsyad ingat ni ujian mental dari jurulatih. Tapi pocong tu terapung, tak pijak tanah. Muka dia buruk, hitam, mata merah menyala, penuh ulat. Arsyad dah acu pistol, tapi tak jadi tembak sebab tu bukan manusia. Arsyad baca ayat kursi tunggal langgang. Samsul pula nak azan, tapi bunyi macam baca mukadam. Tak tahan takut, Arsyad lari lintang pukang balik ke kem, tinggalkan Samsul sorang-sorang. Sampai kem, Arsyad diam je, takut kena ejek penakut. Tiba-tiba, Eddie Kapir tepuk bahu tanya, mana Samsul? Arsyad rasa bersalah gila sebab tinggalkan kawan. Baru nak pergi cari, Samsul muncul, jalan masuk kem dengan muka selamba. Dia tak cakap apa-apa, terus pergi tidur. Arsyad lega, terus tidur sebelah Samsul. Tapi pukul 3 pagi, Arsyad terjaga. Tempat tidur Samsul kosong. Puas Arsyad cari satu kem, Samsul hilang lagi. Arsyad dekat cari Samsul seorang diri pukul 4.30 pagi. Dia pergi balik tempat jumpa pocong tadi. Memang betul. Samsul terbaring lemah kat bawah pokok tu. Arsyad kejutkan dia, tapi Samsul mamai tak larat. Demi setia kawan, Arsyad kendong Samsul balik ke kem. Berat dia, Masya Allah, macam berat dosa. Arsyad gagahkan juga jalan sampai masuk kem. Tapi bila sampai, kawan-kawan lain semua gelakkan dia. Skot, kau kebuluh sangat ke nak makan babi panggang? Pelik dorang. Arsyad pelik, kenapa orang gelak? Bila dia lepaskan beban di belakang, berdebuk, seekor babi hutan jantan besar jatuh tergolek. Rupa-rupanya yang dia kendong dari dalam hutan tadi bukan Samsul, tapi babi hutan. Babi tu tersedar, terus lari sondol satu kem sampai huru-hara. Arsyad kena denda sebab bawa balik babi. Bila jumpa Samsul yang sebenar, Samsul kata dia tidur kat luar base dengan Eddie buat riki sepanjang malam. Dia tak pernah balik kem dan dia tak pernah jumpa pocong dengan Arsyad. Arsyad terduduk. Kalau Samsul yang sebenar ada dengan Eddie sepanjang malam, siapa Samsul yang teman dia berkawal dan jumpa pocong tadi? Siapa Samsul yang balik tidur sebelah dia? Dan macam mana Arsyad boleh kendong babi hutan hidup-hidup tanpa diserang? Rupa-rupanya, malam tu Arsyad seorang je yang kena game dengan jin hutan Pahang. Permainan iblis memang licik.